Hasbunallah wa ni'mal wakil ala Allah. Hasbunallah ala Allah tawakkalna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirrah. Baik Bapak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu alaihi dan ditanyai dan telah ditanyai setengah orang arif daripada syukrin, daripada makna syukur. Maka katanya bermula hakikat syukri. Hakikat syukur itu menilik nikmat dengan menilik yang memberi nikmat, dan jika engkau menilik nikmat maka mendinding nikmat itu daripadamu yang memberi nikmat. Allah. La yatimmu illa bi ru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan ru'yatul mun'im. Kamu dibukakan batin hati kamu dari memandang akan yang memberi nikmat. Ya. Kita jangan ambil nikmat Tuhan, jangan makan, jangan minum, jangan guna, jangan pakai dan segala-galanya. Melainkan qalbi kita dah nampak haza min fadli rabbih. Ini semua kurnia Tuhan. Mengambil nikmat Tuhan tanpa memandang basirah mata dalam kita akan dia, itu menepati barang curi dipanggil. Ya, inda sufi di sisi arifina billah, kita makan sebab disuruh semua perbuatan kita dimulakan dengan basmalah. Kullu amrin zibarin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta'. Tiap-tiap perbuatan yang tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah Taala, maka perbuatan itu terpotong. Berkatnya terpotong, dan besar lagi qalbi dia tadi terpotong daripada Allah Taala. Dan tidak ada bala yang paling besar dalam dunia bila qalbi insan tidak boleh menghadap Allah Ta'ala. Bila qalbi insan dipotong daripada menghadap akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat yang paling besar apabila kita dibuka dapat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu di antara apa? Mana nikmat yang sebenar di sisi ulama sufi, iaitulah bukan ain nikmat, tapi dikendaki ialah Tuhan yang mempunyai memberikan nikmat tadi. Itu makna kata dan telah ditanyai setengah orang yang arif. Arif ni mana? Arif billah, orang yang betul-betul telah dibukakan ma'rifat qalbi dia betul dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan zauq, wijdan, syuhud dan ayan. Diorang tanya dia daripada syukur, apa ta'rif syukur? Maka katanya bermula hakikat syukri. Hakikat syukur itu menilik nikmat, dengan menilik yang memberi nikmat. Bermakna dia memandang pengurnia nikmat itu. Dan jikalau engkau menilik nikmat mana saja, dapat nikmat seronok nikmat Tuhan dia tak nampak, maka mendinding nikmat itu daripadamu yang memberi nikmat. Mana kamu terhijab daripada al-mun'im. Apa al-mun'im? Wallahu ta'ala. Allah.
Habis. Dan sesungguhnya wajibkan seumpama khairan ini ila tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udal. Tetap manis hawa nafsu dalam hati dengan sebab syahwat nafsaniyah dan menyalahi hukum syariat, itu penyakit yang tidak boleh menghilang dia segala obat. Allah. Ini penyakit besar tuan-tuan. Bila penyakit kita kena berobat. Likulli da'in dawa. Tiap-tiap penyakit dia ada obat. Sebab kalau tak berobat mungkin membawa kepada dia mati, maka luput nikmat. Itu kalau cerita dunia. Satu lagi besar ialah ruhani kita. Ruhani kita sakit, kita tak ubat, kita biarkan dia. Bila dia mati, luput nikmat akhirat lagi besar. Luput nikmat dunia boleh tahan, kalau luput nikmat akhirat, terputus dia dengan Tuhan wal-a'yazabillah. Jadi oleh kerana itu kata Tuan Pengarang, jaga tu tamakkun khalawatul hawa. Maknanya tamakkun kita panggil apa? Tetap. Maknanya kemas. Kemanisan nafsu tu mendapat tempat, itu maksudnya. Kemanisan nafsu telah mendapat tempat dalam diri seseorang. Ini dia panggil da'un udal, penyakit yang sukar nak diobati. Sebab tu cari kemanisan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak cari manis dengan Tuhan, maka dia melemparkan diri dia dalam lembah kebinasaan dan bahaya yang besar. Wa qad auhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul lis-siddiqin bi falyafrahu wa bizikri falyatana'amu. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq qalbi dia dengan aku, Allah Ta'ala kata. Daud pergi sampaikan orang yang hati dia apa? Maknanya betul-betul jujur dengan aku, dua perkara. Yang pertama apa? Bi falyafrah. Dengan aku naklah dia gembira. Dia seronok dengan Tuhan, bukan seronok dengan makhluk Tuhan. Bukan seronok dengan wang ringgit, harta benda, kekayaan dunia, pangkat jawatan. Itu semua orang yang bodoh, bukan orang cerdik. Orang yang bodoh tak cerdik lagi. Orang cerdik mencari kenikmatan, dia mencari maknanya kegembiraan dengan Tuhannya. Satu. Yang kedua, wa bizikri falyatana'amu. Dengan zikrullah mereka merasa nikmat itu. Kalau kita nikmat kita dengan makan minum, itu sama je yang berkaki empat dan sama dalam kandang. Itu sifat orang kafir. Tuan sebut apa? Ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Ya'kulun, buat kafir ni dia makan dan minum dia, wa yatamatta'un, dia berseronok kama ta'kulul an'am, macam binatang kaki empat. Sebab taraf orang kafir ni Quran letak. Bukan saya sebut, Quran sebut. Inna syarrad dawab, sesungguhnya sejahat-jahat binatang yang merangkak di atas muka bumi, siapa dia? Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Standard orang kufur ni Quran sebut, standard dia lebih dahsyat daripada binatang yang kaki empat. Sebab apa? Sebab mereka menolak keimanan dengan Allah Ta'ala. Orang yang tak ada beriman dengan Tuhan, dia tidak ada nilaian langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada langsung nilaian. Bahkan banyak ayat Quran mensifatkan dia lebih dahsyat daripada yang tidak berakal. Sebab tu kita bersyukur besar kepada Allah Ta'ala, kita diberikan iman. Allah Ta'ala kurniakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah Ta'ala mentahbibkan, Tuhan jempakkan rasa seronok dengan iman, rasa lazat dengan iman. Syukur. Bila kita syukur, insya-Allah ada ziyadah. La in syakartum la azidan. Aku bersyukur, aku tambah. Bahawa orang kafir ni kan, Tuhan sebut dalam Quran apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins.
Sesungguhnya aku akan humban ke dalam neraka Jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Lahum qulub, dia ada hati tapi tak gunakan memikir, ada akal, ada mata, ada telinga. Lahum qulubun la yafqahuna biha, dia ada hati tapi tak memikirkan tentang urusan dia dengan Allah Ta'ala. Dia dah kenal Tuhan dia belum? Apa tanggungjawab dia dengan Tuhan? Daripada mana dia datang? Di mana kita sekarang? Kemana nak pergi lepas ni? Benda ni tak ada dalam minda dia. Dalam minda orang kafir tak ada. Sebab dia tak ada iman. Dia kira mati habis cerita. Walahum a'yun, tapi ada mata, la yubsiruna biha, dia tidak memandang kebesaran Allah Ta'ala. Walahum a'yun, ya walahum azanun, dan dia ada telinga, dia tak reti mendengar hidayat petunjuk Allah Ta'ala daripada Quran dan hadis Nabi dan sebagainya. Maka orang sebagai sedemikian, Quran kata ulaika kal an'am, dia seperti binatang kaki empat. An'am ni binatang ternak yang berkaki empat. Mula yang besar apa? Unta, kemudian lembu, kebau, kambing, biri, macam tu lah. Adapun ayam dia tak panggil an'am, dia kaki dua. Itu bahasa Arab, kalau an'am tu yang kaki empat. Ulaika kal an'am, Quran kata dia sama yang kaki empat. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada yang berkaki empat. Itulah standard orang kafir. Hina tak hina, Quran letakkan taraf dia. Sebab apa? Dia duduk menumpang muka bumi Tuhan, dia makan rezeki Tuhan, tiba-tiba dia buat tak kenal dengan Allah Ta'ala. Teruk tak teruk tuan-tuan? Kalau kita pergi rumah orang, tak beri salam, tolak dia pintu masuk, terus ke dapur, buka piuk, ambil nasi. Ambil nasi, makan, buak-buak, rasa mengantuk, masuk bilik dia tidur. Jagalah ada sobat dengan penyapu. Ni mana orang gila pula datang, beri salam tidak, apa tidak. Maka kita dengan Allah Ta'ala begitu lebih besar lagi. Kita menumpang muka bumi Tuhan ni. Ingat, kita ni hamba abdi fakir dengan Allah Ta'ala. Maka izharkan fakir kita dengan Tuhan. Ya, sentiasa berjalan dalam keadaan fakir kita dengan Allah Ta'ala. Itu cara kita nak mencari kegembiraan dengan Tuhan dan berlazat dengan dia. Maka takkan sempurna keseronokan kita dengan Allah Ta'ala sehingga kosong kalbi dia daripada kasih benda yang lain, kena buang. Ya, la yakmulul farah, tidak akan sempurna farah, mana kegembiraan billah dengan Allah Ta'ala, hatta yakhluwa qalb, sehingga kosong hati dia min mahabbati ma siwahu, ya, sehingga dia kosong daripada kasih selain dari Allah Ta'ala. Famadamal abdu, selama hamba itu muta'alliqan bi syai'in minas siwa, kalbi dia bergantung-gantung, memandang hebat, mana sedap seronok dengan selain Allah, fala yakmulu farhuhu billahi, dia takkan sempurna keseronokan dia dengan Allah, wala yatimmu, dan takkan sempurna ni'amahu yatana'umuhi bizikrillah. Tana'um, berlazat dengan zikir, dia takkan dapat kalau mahabbah dia tak reti letak dengan Tuhan. Sekarang persoalan ni macam mana nak dapat mahabbah dengan Tuhan? Ya, nak dapat mahabbah dengan Tuhan, pertama kita kena ingat apa? An-ni'am, nikmat-nikmat yang Tuhan beri dekat kita. Pertama, nikmatul ijad, nikmat Tuhan taksiskan dengan iradat asal kita adalah penghuni, penumpang muka bumi sementara, bukan kekal. Ya, kita ingat bahawa kita ni diizin oleh Allah menumpang sementara ke muka bumi Tuhan sampai masa malakul maut sampai. Tak lama lagi dia sampai kan ni. Itu yang pertama. Nikmat apa? Nikmatul ijad. Yang kedua, nikmatul imdad. Nikmat bertalu-talu, madad Tuhan beri, nafas sah sih. Turun naik dan sejak dalam perut ibu 9 bulan dia pun malaikat tiup roh. Ya, sampai sekarang ada berhenti lagi tak? Nafas kita jantung cantik jalan. Kalau 30 tahun enjin tak berhenti, kita je pun meletup kan. Kita Mak Salih pun meletup, tak pernah jalan, cantik je nafas tu. Maka iringlah nafas kita tu dengan zikir nafas. Turun naik kita tu Allah, Allah, Allah jalan. Ya, tak ada suara, tak berjalan lagi. Setiap saat. Itu yang disyaratkan oleh Quran, dizikir ingat Tuhan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia ingat Tuhan dalam keadaan dia berdiri, dia duduk, dia berbaring. Ai ala kulli ahwalin. Semua kelakuan qulubuhum Allah. Hati dia sentiasa dengan Tuhan. Kalau nak tanya kita hati nak ingat Tuhan bila, berapa lama? Sentiasa, full time.
Sebab selama ni banyak kita full time hati kita dengan makhluk. Dahsyat tak dahsyat dalam sembahyang pun hati kita dengan makhluk. Ya, kadang belum rokok dah terbarai dengan Allahu Akbar. Ya, bila baca wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadapkan diriku zahir dan batinku kepada Tuhan mana. Rupa hati empat lain lagi. Kata Imam Ghazali, Tuhan jawab, kazabta, bohong kau. Ya, dalam sembahyang kena tempelak dengan Tuhan, tak gerun ke tuan-tuan. Bohong kau tuan kata. Mulut kau kata beradab, hati kau tempat lain kau pergi. Sebab tu perlunya kasratuz zik, banyak zikrullah kan banyak. Ya. Jadi nak dapatkan mahabbah dengan Ta'ala apa? Ingat nikmat-nikmat Tuhan. Sebab kaedah kita, jubilatil insan yuhib ila man ahsana ilaih. Manusia tu diperangaikan, Allah Ta'ala jadikan manusia ni, perangai dia apa? Dia akan jatuh hati. Dia akan rasa mesra, rasa seronok, sayang kepada orang yang banyak mengambil tahu dan membantu dia. Maka siapakah lebih dalam hal ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ada kat kita semua dia punya. Kita apa ada milik, apa pun tak ada. Ya, kita pati benda tu, masya-Allah, besarnya kurnia Tuhan. Apa kena memikir nikmat. Apa kita kata kalau orang ya masuk dalam akaun kita, kita pergi kat bank, oh ada masuk hari ni 1,000. Ya, kita tak tanya siapa orang bagi ni, masya-Allah. Ke dia terbabas silap masuk akaun dia, tak, dia ambil duit tu dia bedal. Bulan depan lagi 1,000 lagi. Dia ambil duit tu makan. Langsung dia tak memikir siapa bagi. Orang tu siapa, apa kita nak sifat ni tuan. Ya, gila ke apa kita tak pernah mikir. Kita kalau orang tu masuk 300-400 kita dah rasa siapa dia ni? Tengok-tengok pula dalam handphone WhatsApp, ni anak hadiah yang tak, masya-Allah. Contohnya kan, ada kita rasa ni daripada dia. Kita risau ke takut orang lain punya duit ke apa kan? Ini bukan 1,000, bukan 1 bilion dan nikmat Tuhan full time sentiasa kita dengan dia. Ya, nyawa kita disambung, ya, kesihatan kita disambung satu saat demi satu saat, masya-Allah. Sebab tu kalau segianya kita sebulan sekali tu pergi dah jengah. Kat mana? Hospital jengah. Ya, ada yang sakit ni 1,001 macam penyakit, ada yang kaki tergantung, kaki patah, perut kena belah lah, macam-macam. Kita tengok kat diri kita tak ada benda tu. Besarnya nikmat Allah Ta'ala. Bau mahabbah tu akan hasil. Ya, kasih ke Tuhan tu mula timbul terang, ya, makin kuat dan sebagainya. Maka bila hasil mahabbah dengan Tuhan, maka perjalanan rohani dia akan mudah. Tariquna tariqul mahabbah, jalan kami ma'asyiral arifin ialah membentuk mahabbah yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia akan dapat kemanisan bila salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an takuna Allah wa rasuluhu habib ilaihi mimma siwahuma. Ya, seorang tadi dia akan dapat kemanisan iman bila letakkan Allah dan Rasul lebih utama daripada yang lain. Itu insya-Allah dia akan dapat. Allah. Maka di sini kata Tuan Pengarang, tamakun halawatul hawa. Bila tetap dia manis kemanisan hawa nafsu. Hawa nafsu yang sangat bahaya. Dia lebih bahaya pada syaitan tadi. Sebab syaitan bila kita zikir dia lari. Iblis bila kita zikir dia lari. Sebab tu ulama kata perbezaan. Ya, tarikan syaitan dengan nafsu kat mana? Dua-dua menyeru ke arah kejahatan. Tapi mana satu syaitan, mana satu nafsu. Kalau ada perasaan kita nak buat benda maksiat, benda yang tak elok, kita zikir dia dihilang. Ya, itu syaitan. Syaitan bila kita zikir dia lagi. Tapi tak lagi habis kan dia datang balik. Kalau nafsu tidak. Nafsu kita zikir lagi kuat dia tekan. Kita semayang lagi, kita baca Quran lagi kuat dia tekan, suruh buat benda. Itu nafsu. Maka nafsu sekurang-kurang untuk menumbangkan akan dia ialah apa? Iaitu yang pertama, kurangkan umpan dia. Dia ibarat nafsu ni binatang yang liar, himar atau kuda yang liar. Jadi kita kena kurangkan makan dia, dan latar belakang dia kita bubur muatan banyak. Baru dia akan slow. Dia slow ketika itu kita boleh tarik. Tapi kalau belakang dia tak ada bubur, dia sihat, lepas tu kita bagi makan lah banyak, nanti kita tarik dia tarik dia balik. Dia lelau kita. Banyak orang yang ditarik oleh nafsu sebab dia layan nafsu dia. Apa saja kena nafsu dia layan.
ya, sehingga dahsyat tak dahsyat bukan dia layan, dia sembah nafsu pun ada. Apa ra'aita man ittakhaza ilahahu hawahu, mu tak lihatkah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran sebut mereka yang mengambil nafsu sebagai tuhannya tu. Itu lagi dahsyat. Apa je kata nafsu semua ikut. Sebab itu mengenal akan nafsu diri kita, itu jalan untuk mengenal Allah Ta'ala. Di mana dia bawa kita, macam mana kita nak blok dia, macam mana kita nak berdepan dengan dia, macam mana nak tundukkan dia supaya dia tunduk daripada nafsu yang paling keji, ammarah. Kita didik dia sampai dia jadi lawamah. Daripada lawamah kita didik dia sampai dia pergi kepada mulhamah, dan sekurang-kurang dia duduk dalam mutmainnah. Siapa yang menghembuskan nafas akhir dia dengan nafsul mutmainnah, maka dia dapat jemputan, surat jemputan ke syurga daripada Allah Ta'ala. Ya, itulah ayat yang Tuhan sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang telah tenang. Apa makna tenang? Dia kata istiwa bagi dia. Ya, nafsu tadi maknanya tenang bila sama je bagi dia. Istiwa mana sama bagi dia apa? Az-zahab wal hajar, al-ghina wal faqr. Boleh kan? Kata Rabi'ah, sampai kau tengok emas dengan batu sama je. Boleh. Sihat dengan sakit sama je. Boleh kan? Kalau boleh, alhamdulillah. Ni kau tengok emas, emas sama je, tapi ambil emas kan. Dia tengok emas kata dia nampak, oh ni 1 kilo 80,000 contohnya lah kan. Bermakna dia kena sama tu. Ringkas dia begini je. Ada setengah insan, manusia ketika dia senang, dia rajin ibadat. Bila Tuhan uji sikit dia dengan sakit, ada mula dia melakar. Tu tak boleh pakai. Atau sebaliknya, ada setengah manusia dia susah, rajin ibadat. Bila Tuhan cempak uji dengan kesenangan atau dia hanyut, dia pun tak boleh pakai. Dua-dua tak boleh pakai. Dia kena apa? Tetap. Tuhan uji dia dengan susah, dia tak beranjak. Tuhan uji dia dengan senang, dia tak beranjak. Dia tetap qalbi dia dengan Tuhan. Itu penting kita urusan qalbi. Qalbi dia kena sentiasa dengan Allah Ta'ala. Baru kita uji dia akan mantap. Sebab dia panggil mutmainnah. Hati yang telah tenang dan tetap menghadap akan Tuhan. Ya. Kalau nafsu paling bawah tu yang tak kenal masjid surau, itu nafsu ammarah, nafsu kehaywanan. Bila ada izin Tuhan, Tuhan angkat sikit, dia pergi pada lawamah. Kepada lawamah ni kepada kebiasaan orang awam. Dia belajar surau masjid, rajin menimba ilmu dan semangat dia nak jadi baik, tapi belum mantap lagi. Dia jalan dia jatuh, bangun balik, buat maksiat, tobat balik. Begitulah kedudukan dia. Dan bila satu peringkat, dia akan dapat satu lagi tambahan, ialah mulhamah. Fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Tuhan beri ilham. Dan ni kalau biasanya, kalau orang biasa masuk suluk, dia tahulah. Ya, dia masuk suluk, dia akan dapat ni ilham. Nafsu ketiga, dia panggil warid. Man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Biasanya kalau orang tak ada wirid, dia payah dapat warid. Warid sama ada warid al-intibah, waridul ikbal atau waridul wisal. Dia akan ada. Tuhan bagi. Bila warid-warid ni kuat datang, ya, contohnya warid aurada alaikal warid liyukhrijuka min sijnil wujud ila fada'is syuhud. Tuhan cempakkan dalam qalbi dia nur, warid tadi yang membawa kepada apa? Rasa apa? Tuhan keluarkan dia daripada penjara memandang kewujudan makhluk, ya, terus kepada fada'us syuhud, ya, padang luas musyahadah dia dengan Allah Ta'ala. Atau Tuhan keluarkan dia, datang warid, ya, iaitulah Tuhan lepaskan dia min rikil asar, daripada apa? Penjara min yadil aghyar, daripada tangan kalbi dia dipegang oleh makhluk. Tuhan buang benda tu. Itu dia panggil setengah daripada nafsul mulhamah, yang banyak dia dapat bantuan ilham rabbani, sebab dia telah, ya, berjaya mengosongkan kalbi dia daripada segala mungkar dan maksiat dan khayalat, ya. Kemudian barulah dia pergi. Lepas daripada tu baru Tuhan angkat naik terangkat lagi. Pum, dia naik atas mutmainnah. Ya, kalau mutmainnah dia duduk situ tetap sampai dia menghembuskan nafas akhir, masya-Allah. Tapi tak confirm dan sebab kita dia berubah. Kadang-kadang dia tengah mutmainnah, dia nak mati, dia berubah pun balik. Dia turun balik ke bawah pun ada. Ada yang kadang-kadang di awal dia teruk, tapi nak mati dia naik pun ada. Last kali pum cantik pun ada juga. Sebab al-qalb la yusamma al-qalb illa bi taqallub.
hati itu tak dinamakan hati, melainkan dia cepat berbalik-balik. Dan berbalik ni hati lebih laju daripada didihan air yang sedang mendidih, kata Imam Al-Ghazali. Macam mana laju kan? Lepas tu kita rasa kan, kadang-kadang kita rasa ibadat sedap, kadang-kadang malas, kadang ringan, kadang berat macam tu. Dia bertukar-tukar. Sebab tu kita kena pantau perkembangan rohani kita. Dia pergi ke mana tu. Jadi kalau dia rasa sedap, lazat, ibadat, cepat-cepat syukur dengan Tuhan. Sebab bila kita syukur ada tambahan. Tuhan dah janji, mu syukur, mana mu reti menilai kurniaan aku, maka aku tambah. La azidannakum, mana aku tambah, ada ziyadah. Seperti kata oleh setengah mereka itu, Ba'dul Arifin bermula menggaru bukit. Masya Allah. Kita garu bukit, dan sini ada bukit lagi. Bukit pun dah tak banyak. Bukit dengan segala kuku terlebih mudah daripada menghilangkan hawa nafsu apabila tetap ia nafsu. Kalau dah tetap dia kunci kalbi kita ni, kita nak buang dia lebih sukar. Garu bukit dengan kuku pun senang. Bukit besar tu kan orang pakai apa tu, JCB tu kan, kami lama juga kita tengok kan. Jadi sekarang dia nak runtuhkan bukit, nak ratakan bukit, dia pakai kuku dia. Satu. Payah. Nak banding nafsu lagi payah. Lebih payah daripada kau garu dengan kuku engkau untuk meratakan bukit yang tinggi tadi. Ya, berapa dah besar kuku kita kan? Garu bukit kan? Maknanya sukar kan? Tapi kalau nak tengok nafsu lebih sukar, ulama kata. Sebab dia kata apa? Da'un udal, ya, penyakit yang sukar nak diobat. Tapi boleh ubat tak? Boleh. Yang tak ada ubat ni apa? Maut wal haram. Mati memang tak ada ubat, semua akan mati. Dan haram mana tua. Ya. Walaupun nama dia muda, dia tetap tua dan dia tak akan lari. Kita tua dia memang tua. Itu tak ada ubat. Yang lain ada ubat. Cuma payah dengan mudah. Dan ingat, bila obat dalam dia memang payah sikit. Kalau sakit luar pun gitu juga. Kalau sekadar kita melecet, sekadar apa, gatal-gatal, boleh pakai ubat dia. Tapi kalau main bara, kanser, itu tak boleh. Dia kena belah dan kena operate. Begitulah kalbi kita. Kita kena operate dia bila dia main dalam. Ya, penyakit dalaman, dia kena operate. Operate dengan apa? Itulah dengan perjalanan ruhani daripada guru pakar, doktor pakar dia siapa? Al-Arif Billah. Mereka yang betul-betul mengenali Tuhan dia. Bagi Imam Ghazali sebut dalam Ihya, talabul syekh wajibun ala kulli murid walau ya min akabir ulama. Menuntut akan mursyid atau syekh yang membimbing rohani seorang tu menjadi kemestian, walau kana min akabir ulama, walaupun dia terbesar daripada ulama syariat. Ya. Ilmu fiqh dia alim besar, 5-6 mazhab alim. Quran hafaz, Sunan Sittah hafal semua tu contohnya. Ya, itu ilmu zahir. Rohani dia kena pergi lain. Sebab tu Imam Ghazali sendiri cerita benda ni berlaku pada diri dia sendiri. Ya. Dan seperti dikata oleh setengah mereka itu, bermula menggaru bukit dengan segala kuku itu terlebih mudah daripada menghilangkan hawa nafsu tadi apabila telah tetap ia. Bila dia tetap dalam kalbi kita, nak buang cukup susah. Dan sabda Rasulullah SAW, bermula syahwah dan hawa nafsu itu mengalahkan keduanya itu akan akal. Sebab bila orang ikut dia nafsu, habis. Dan hawa nafsu ni akal dia tak ada guna kita. Ya, walaupun dia orang asal bijak, tapi bila ikut nafsu habis dah. Lebih teruk daripada budak-budak akal dia ni. Itu bahaya ni. Dan juga ilmu dia akan jadi hilang, ya, dengan sebab apa? Dia menurut akan nafsu. Dia mencari ilmu agama kan, tapi kena nafsu habis. Baca Rasulullah SAW pesan awal lagi, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nari. Barang siapa cari ilmu Allah Ta'ala, tapi tujuan dia liyumariya bihi sufaha, untuk berbangga-bangga, orang tengok dia alim, dia hebat, itu nafsu. Ya, dia tidak mengikhlaskan dalam mencari ilmu tu untuk Allah Ta'ala sungguh. Ataupun tujuan dia liyasifah wujuhan nas ilai, kena memalingkan muka manusia supaya beradab kat dia. Wah, anak murid ramai, puluh ribu, ratus ribu, ini dipanggil nak cari glamour. Ini semua dah tertipu dalam ibadat. Habis.
Ya, orang ni takkan sampai ke Tuhan. Akhirnya dia terhijab dengan ilmu dia. Ya, terhijab dengan ilmu tuan Allah. Lapisan ni banyak lapisan. Inna asyaddan nasi hijaban ala ulama wal umbad wal zuhad. Orang yang pasti tebal lagi terhijab qalbi dia tu dengan ta'ala ila ulama. Bila tadi dia belajar bukan kerana Allah, dia gunakan ilmu agama nak dapat kepentingan diri dia, supaya dia masyhur, supaya dia dibangga-banggakan, dan sebagainya lah. Itu semua dipanggil tufuliyah. Ya, sufi panggil apa? Tufuliyah, kebudak-budakan. Buat ibadat satu hal tuan-tuan ni, nak berdepan macam-macam ujian, nak jaga dia tu lagi payah. Ibadat ni kita nak jaga dia. Macam pokok dia payah tumbuh, bila dah cantik tumbuh, kalau tak jaga habis kan dia sodok apa? Babi kan habis terangkat, dia makan kambing kan habis mati pokok. Jadi kena kawal itu. Ya, jadi ilmu tasawuf ni dia mengawal supaya apa? Bersih kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah. Dia nak downkan nafsu ke senang tuan ni. Si Ibrahim bin Adham, seorang sultan ni raja. Bila Allah Ta'ala pilih dia menjadi lain arif billah ni, ya, satu hari Allah Ta'ala dia uji nafsu dia, dia downkan nafsu dia. Dia duduk di masjid, satu hari dia singgah di masjid, tiba-tiba tok siap masjid tu tak kenal dia kan. Ya, dia lepas dia buat tahajud apa semua malam, dia tertidur. Tok siap tu kejut dia dengan kaki kan. Mohon. Dia kuik kawan kaki dia tolak sampai jatuh ke tangga bawah. Satu mata tangga ke satu mata tangga sampai tidak ke tanah. Apa keluar mulut dia? Inilah nikmat yang paling lazat dalam hidupku. Tuan-tuan boleh duduk tahu tu. Kau bertumbuk dengan tu. Kau ingat aku ni bola. Kau sepak-sepak tu. Dia down ke nafsu dia habis. Bila dia boleh jatuhkan nafsu macam tu, dia punya lazat dengan Tuhan terbuka. Ya. Tu mana boleh jatuhkan nafsu tuan-tuan ni. Allah, ni yang angin yang payah tuan ni. Ya, kita selesa tak kalau perut kita kembung ada angin, selesa tak tuan? Terjentik perut kita dum. Duduk tak kena, bercakap tak kena, buat kembung. Begitulah rohani kita tak selesa dengan Tuhan bila dikembung. Kembung dia apa tu? Dia menghadap pada makhluk je biar je. Dia buat ibadat nak suruh tengok, dia suka walaupun mulut tak cakap tapi dia gembira. Seronok bila orang tahu aku ibadat. Seronok bila orang puji aku alim, aku ni abid, aku ni tinggi. Jatuh. Allah. Sebab dia kata da'un udal, da'un udal. Ubat ada tapi payah. Makna kenapa? Kena betul-betul ikut nasihat doktor. Penyakit ini parah ni, doktor kena ikut betul-betul ya. Saya baru ni Allah tak nak bagi nikmat pun tuan-tuan, kita pergi hospital. Penyakit ni lah, ni bukan bala, ni nikmat tuan bagi. Yang doktor cerita, tumbuh punya sakit ni bukan, kita ingat sedip dis dulu, empit macam ni, rupa dia empit macam ni. Kiri kanan, tulang tengah ni kan yang ni empit. Jadi saraf dia tu tak boleh pergi. Jadi dia kena nak kembangkan saraf, dia paksa kena buang tulang tu, kena belah sikit. Jadi nak buat kena operate. Dia kata ada satu sama macam Tok Guru dia kata, tapi dia tak nak operate. Tak lama pun lumpuh tu. Sebab bila dia hempit habis. Jadi makna kita kena ikutlah cakap doktor. Tu doktor zahir. Ya, ni doktor batin lagi besar ni. Arif billah. Ya. Mana rohani kamu dah terhempit. Rohani kamu dihempit dengan dunia, dengan makhluk. Macam mana kan nak datang ke Tuhan? Nafsu dah hempit. Jangan sampai dia jam dia kan habis terus. Dia diam langsung tak rasa apa langsung. Dia tinggal ibadat tak rasa apa. Bahkan lagi teruk dia minum arak depan orang pun tak rasa apa. Sudah habis, diam. Sudah lumpuh begitu. Ya, jangan sampai rohani kita lumpuh. Sebab jasad kita kalau mati, kita sekadar dunia ni. Kalau rohani kita jam, kesan dia adalah besar di akhirat besok. Ya, kita nak menghadap Tuhan macam mana dalam keadaan kita di dunia membelakangkan dia. Macam mana kita nak dapat kasih sayang Tuhan di dunia kita lawan dia. Di dunia kita buat tak kenal dengan dia. Sebab apa? Dah ditutup qalbi kita oleh jahatnya nafsu ni tadi. Dan kata seorang lelaki bagi Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, wasiatkan olehmu akan daku. Ya Syekh, tolong beri wasiat kepada saya, katanya seterumu, ya, seteru olehmu akan nafsu. Maksud dia perang oleh kamu akan nafsumu, habis-habisan. Ya, sebab perang nafsu ni besar tuan-tuan ya.
Perang dunia macam mana hebat pun dia ada gencatan senjata. Lala dia berhenti. Perang nafsu dia tak ada berhenti. Selagi kita bernafas, nafsu dia follow. Habis-habis kita embun nafas akhir baru dia habis. Sebab dia sendiri ala diri kita. Ya, kita nak adjust dia. Nak jadi daripada jauh jadi dekat, daripada gelap jadi terang dengan Allah Ta'ala. Maka bahawasanya dengan dia sampai engkau kepada Tuhan. Itu dia. Dengan dia tadi sampai engkau kepada Allah Ta'ala. Dan sampai ubudiamu kepadanya. Yang nafsu tu maknanya kalau kita didik betul, dia jadi cantik, Masya Allah, dia dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita biarkan dia, maka dia bawa kita makin jauh. Sebab tu khurujun nafs min ni'matil uzmah. Dapat keluar daripada belenggu nafsu, itu nikmat yang paling besar. Ya. Disebut dalam matan azkiyah, taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarril ha'ilah. Taqwan ilah, takut akan Allah tu, ya, midar, paksi segala kebaikan dunia akhirat, dia duduk bawah takwa Allah. Sebab khutbah Jumaat jadi rukun setiap minggu tu. Ceramah mingguan kita kan, al-wa'iz bit taqwa, berpesan dengan takwa. Kalau tok khatib tak baca takwa, tak sah khutbah itu, Jumaat pun tak sah. Itu besarnya takwa. Ya, watiba'u ahwa ra'su syarril ha'ilah, dan mengikut nafsu syar, kejahatan yang cukup dahsyat, ha'il yang menghijab. Terus kita tak kenal Tuhan dia. Dan tidak ada bala paling besar bila kalbi insan tertutup daripada Tuhan ni, wala ayazabillah. Ini dia punya apa, pukulan kencang daripada nafsu dia. Jadi wasiatkan akan daku. Maka kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, seteru olehmu akan nafsu. Mana kau kena perang habis-habis nafsu tu. Maka bahawasanya dengan kamu memerang nafsu tu, termasuk dengan dia, sampai engkau kepada Tuhan. Mana kau akan sampai usul ilallah. Batu satu hikam lagi, hikam Abi Madian Atil Insani, dia kata dua patah ini. Ya, faslun waslun. Faslun kerat, waslun kau boleh sampai. Ya, ada berani kerat, itu kita tanya lagi. Kalau dia tak berani kerat nafsu dia, tak boleh sampai. Ya, faslun wasal. Kerat nafsu kamu, kau sampai ke Tuhan. Dan katanya, telah kulihat Tuhanku. Allah, hebat-hebat orang dulu tadi. Dalam tidur, kalau dalam jaga tak boleh. Dia zikir-zikir, oh dia nampak Tuhan, nampak mata kepala, kufur jawab dia. Ya, sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat 103 daripada surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kamu di atas dunia tak dapat melihat Tuhan, kau tutup. Sebalik Tuhan yang melihat kamu. Adapun di akhirat Tuhan buka. Cara mana atra ditambah tu hak dia. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat, dan itulah nikmat terbesar. Nikmat paling besar bila ru'yah dibuka. Atas dunia mata luar tak boleh, tapi mata dalam boleh. Ya, mata dalam boleh. Mata dalam melihat dengan makna syuhud dan musyahadah. Ya, adapun dalam tidur, itu tak apa, sebab yang dilihat tu tidak berkaifiat macam biasa. Maka katanya, betapa jalan kepadamu. Ya, kata seorang wali tanya, ya Rab, macam mana jalan menuju engkau ya Rab? Maka firmannya, tinggalkan olehmu nafsu. Mukrat nafsu kamu, terbukalah jalan kamu kepada Allah SWT. Sebab semua ibadat nafsu tak setuju. Dan ya, jadi kita perang dia tu satu perang yang besar. Dan gemari, ya, mana tinggalkan olehmu nafsumu dan gemari engkau. Mana kegemaran engkau. Apa kegemaran nafsu teman? Kita potong. Betul, dalam suluk kita guna kaedah ni. Ya, taklilu ta'am, kurangkan makan. Kurang makan, kurang tidur, kurang cakap, kurang berjumpa. Maknanya kita proses dalam suluk itu dipanggil kursus rohani. Ya, dalam kurang makan, Nabi sebut iza akal nur rajul at-tu'ma muli'a jawfu nuran. Bila seorang mensedikitkan makan, maka Ta'ala penuhkan batin hati dengan nur. Ya, nurul hidayah, nurul muwajjahah, macam-macam nur. Ibadat tu semua nur, zikir tu panggil nur. Ya, makna nur apa? Quwwatul yakin alladhi yusriru halawatul iman wa halawatul ma'rifah. Itu makna nur. Bukan datang cahaya macam tak kereta dulu kan. Ya, quwwatul yakin, kekuatan yakin yang luar biasa. Bukan macam biasa ni, luar biasa dia punya pancaran, dia kuat secara maknawi. Ya, kepada hati itu. Yusmiru, membuahkan halawah, kemanisan,
dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kurang makan, kemudian kurang tidur. Satu hari Jibril datang berjumpa baginda sallam. Ya Muhammad isma ti'ta fa innaka maitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka maitun. Ya Muhammad isma syi'ta, kau hiduplah macam mana kau nak hidup wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata pada Nabi, fa innaka maitun, tapi ingat kamu akan mati. Ya, wa habib masyiata fa innaka mufariqu. Kau kasihlah siapa kau nak kasih. Kau nak kasih anak beranak kamu, nak kasih atau kasihlah, tapi ingat fa innaka mufariqu, kau akan bercerai dengan dia. Akhirnya habis. Ya, wakil dia kata wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah kemuliaan yang ada pada orang mukmin qiyam, dibangun pada waktu malam. Ya, bangun waktu malam tu ambillah sikit, kemudian mengantuk tidur balik, tak apalah bangun malam. Walaupun sikit. Ya, man talabal ula sahiral layali, siapa menuntut kemuliaan di sisi Allah, dia kena berjaga malam. Ya, kalau tak ada berjaga malam, no way, tutup jalan. Para awliya tuan-tuan sampai dapat manis sampai tak tidur, pada tu macam-macam cerita lah, kelebihan-kelebihan Tuhan beri. Atau di antara apa? Kemuliaan wa izzuhu qiyamuhu bil lail. Kemuliaan ada pada orang beriman tu kata Rasulullah SAW, dia bangun malam. Kalau dia tak bangun malam, lawan kemuliaan apa? Lawan mulia apa? Hina lah. Hinanya insan itu bila dia tak boleh nak bangun malam. Ya, nafsu kontrol, tidur lagi, lailun tawil, malam panjang syekh. Dia bangun pukul 5 tu malam panjang lagi kata. Dia bangun pukul 3 ke 4 tu dia kata orang semua tidur. Ya, sepatutnya kalau kita sadar tu pukul 3.30 ke 4, kita kena rasa saat ini para kekasih Allah sedang mencucurkan air mata kerinduan dia dengan Tuhan. Tengah menangis meminta ampun dengan Tuhan, tengah berlazat dengan Tuhan. Ni saat ni pukul 4, pukul 4.30 ni, tiba-tiba aku bergulung dalam selimut, hinanya diriku. Macam tu kalau cakap, bangun cepat. Ya, padahal hadis, barang siapa tersadar waktu malam, contohnya pukul 4.30 ke, dia tersadar. Tidur balik. Fabala syaitanu fi uzunain. Syaitan akan kencingkan kat telinga dia. Sebab tu payah nak dengar kebenaran. Ya, bangun tuan-tuan. Walaupun 2 rakaat semayang, lepas tu nak tidur balik, tidurlah. Ya, dan siapa yang kekalkan qiyamul lail, maka dia lepas azab kubur. Masya Allah, besar tuan-tuan ni. Azab kubur, malaikat tengking dia esok, aku tak ada jawab. Marrab buka, dia kata. Ya. Ada satu kisah seorang ulama yang kasyaf, ya. Dia orang Melaka tuan-tuan ni. Tapi anak murid dia orang Kelantan buka pondok besar ni. Bila dia ziarah guru dia kat kubur, dia boleh dialog tuan-tuan ni. Tu muka syafah, dia boleh dialog direct. Kata tuan guru, dia kata malaikat tanya aku marrabbuka, telatah aku nak jawab. Kata. Boleh jawab tapi terperanjat. Marang tu orang alim kan, bukan jalan orang, macam mana kita tak tahu lah tuan-tuan ni. Banyaklah kita mohon kepada Ta'ala pertolongan dan banyak berselawat, mudah-mudahan dengan keberkatan Habibullah SAW dimudahkan kita semua itulah, ya. Allah. Dan satu lagi, dan ada segala orang yang ahli inayah, orang yang mendapat bantuan Allah Ta'ala bahwasanya dengan anugerah Allah, itu semua kurnia Tuhan dan karimnya, telah terpelihara, ya, hati mereka daripada syahwat nafsaniyah, mana syahwat nafsu dia, kerana takut mereka itu telah mengakis akan hati mereka itu dan berahi mereka itu, dan menghilangkan, ya, tinggal segala bahagian nafsu mereka itu. Dia nak masuk makan bawah ni dalam ilmu balaghah, dia panggil tauti'ah. Ya, akan datang obat dia tuan-tuan. Dia akan beri obat macam mana kita nak downkan dia dan kita boleh berdiri tegak jadi hamba yang sebenar. Ya, akan datang disebut apa? La yukhriju syahwah. Tidak boleh keluar syahwat yang jahat tadi. Minal qalbi dari qalbi illa, melainkan khaufun muz'id dan au syauqun muqlik. Dua dia. Nafsu takkan boleh keluar, dia jahat ni kan. Kita nak keluarkan dia dua cara je. Ya, iaitulah khaufun muz'id, takut yang cukup kuat dengan Tuhan, satu. Kemudian syauqun muqlik, rindu yang cukup kuat dengan Tuhan, dua. Kalbi kita kalau takut dengan Tuhan sikit-sikit, dia tak boleh keluar nafsu dan dihakal kita. Ya, rindu yang cukup kuat, baru dia boleh keluar. Tuan guru saya cerita, satu orang tu di belaga ayam tu. Belaga ayam. Tengah-tengah sedap belaga ayam, polis datang. Dia kepit ayam dia tu, dia lari tu kan, pagar 4 kaki lepas lompat.
Ya, biasa nak lompat pagar tu tergagak-gagak. Ini 4 kaki, lepas dia lompat. Tapi dia tak perasan ayam di kepit dia sangkut. Ibu Gumar dia tengok tinggal peha. Mana ayam aku tadi? Apa yang membawa dia boleh lompat? Gerun dengan polis. Dia takut polis tu lepas kan. Itu dengan polis. Kalau gerun dengan Ta'ala macam, oh memang padam habis nafsu. Kegerunan qalbi dia menghadap Tuhan tu habis nafsu tak? Malam tu boleh sampai peringkat dia apa? Tak tidur pun ada. Itu dalam hikam Abi Madian sebut. Ya. Teman. Orang yang diberikan kemanisan marruzika halawatul munajah zala anhun naum. Mereka diberikan kemanisan munajat, hilang mengantuk. Ini bukan boleh paksa kan ni. Kalau kita tak ada benda ni kita buat, itu mudarat, nanti mengantuk. Ini memang benda tu Tuhan dah beri nur kuat dalam tu. Itu satu lagi kesedapan rindu. Ya, bila rindu yang cukup kuat, maka dia akan dibawa tu. Ya, kita tengok macam mana rindunya. Ya, kisah Zulaihah dengan Nabi Yusuf dan sampai orang tergigis tangan putus. Tak perasan sebab apa? Jamal Yusuf, cantik Yusuf. Sekarang bukan Nabi Yusuf dengan Tuhan. Kalau Tuhan buka memang habis nafsu tu down. Sebab cari jalan untuk dapat kemesraan. Dengan apa? Banyakkan zikrullah, banyakkan muhasabah dan murakabah dan seterusnya. Atas tu musyahadah itu lagi tinggi. Jadi akan datang dia akan bincang jalan kita nak tumbangkan nafsu. Ya, 2 perkara. Ya, itulah pertama dia panggil apa? Khaufun muz'id, yang kedua syauqun muqli. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Wa inna khaira kullahu bi yadika wa anta bina rahufur rahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim ya Rabb.